Dekat Mini Garden TPS. Sekarang kita akan tanya Puan Jun, which is kita punya pensyarah untuk program ni. Apa harapan dia sepanjang program ni berlaku? Puan, hari ni apa harapan Puan sepanjang program ni berlaku? Okay, saya harapkan program ni dapat berlancar dan cuaca hari cerah dan kita dapat manfaat ada atas aktiviti pada hari ini. All the best kita semua. Second is kita punya local iaitu Thai basil. Thai basil ni selalunya kita gunakan untuk masakan lah. Pertamanya masakan Thailand, which is yang paling mudah dan masalah tak kapal. Kita Thai basil. Dia punya bau tu agak kuat dan dia boleh jadi pengganti kepada macam sayur apa lah. Okay, manfaat dia saya tak pasti tapi yang pastinya sedap. Oh, saya ni dengan Puan Beach. Hari ni Puan tanam pokok apa? Oh, saya tanam pokok lemon nipis. Dah tumbuh dah. Dah tumbuh, dah ada buah dah. Bagus ditanam. Lemon nipis kan dengan Perubatan Melayu ada. Kita gunakan untuk mandi, bersihkan benda-benda yang tidak baik dalam badan kita. Saya berapa dah. Kita boleh buat minum air lemon nipis. Kan? Sebenarnya buah yang banyak hasilnya ada dia lah dia boleh meningkatkan sistem pengobatan kita kaya dengan vitamin C. Selain tu siapa yang ada masalah bau badan, bau mulut sebenarnya sesuai sangat dia boleh mengurangkan bau-bauan lah badan ke mulut ke. Lepas tu satu lagi kelebihan tu kalau sampai ada tubuh banyak tu kan memutih kan macam salji tu kan dia boleh lah guna limau nipis ni potong dua rasa kepala gosok-gosok insyaAllah ya Ina lah okey lain daripada tu ada juga untuk perubatan tradisional lah ya supaya badan rasa segar boleh je mandi buah limau nipis ni guna pegar dalam air ais kan dia boleh meredam so bau badan wangi sangat itu saja sama-sama.
ahli bentung dengan juga program. Jadi kami nak fokuskan kepada ahli bentung. Ahli bentung ni ahli yang lebih dahsyat daripada ahli biasa, boleh digunakan sebagai dalam masakan dan juga dalam perubatan. Antara kegunaan dia, kita boleh buat air halia dan juga kita boleh buat halwa yang berasaskan halia bentung. Jadi kalau sesiapa yang nak try, boleh try dari halia bentung kita. Sekarang kita dengan Encik Azim, pensyarah SAW. Encik, saya nak tahu, Encik tanam pokok apa dengan apa kebaikan atau manfaat pokok yang Encik tanam? Tak, saya tak tanam orang ini. Semuanya saya tumpah dekat dulu. Saya ada tadi. Kaca lah tu saya pandai, saya pun tak pasti pokok tapi Cik Rosi lah yang tanam, tapi saya tak tahu saya pun tengah belajar. Sekarang kita dah sampai kepada penutup program kebun ACC Go Green. Alhamdulillah, hari ini 20 anak pokok kita telah tanam dan terima kasih kepada pengembang dan kepada pelajar semua guru yang telah memberi pengumuman yang terbaik pada ini. Okey, teruskan. Smart Green. Sekarang kita bersama dengan pengarah KCS. Encik boleh tak kita minta sikit kata-kata macam apa yang Encik experience daripada program ini? Terima kasih. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih kepada pelajar semua. SP2 dan selamanya program ini sebenarnya ada beberapa setting yang sebenarnya sangat bagus, sangat bagus, dan memang sebenarnya saya pun memang bahasa untuk melaksanakan program ini pada lama lagi, tapi tiba-tiba bila you all buat, saya rasa sangat gembira dan teruja sebab ini adalah satu program yang sangat baik. Pertamanya dari segi kesedaran kita kan, kita tanam banyak pokok, ada banyak udara, sebenarnya pokok yang ditanam pun pada hari ini pun adalah inisiatif tanam pokok-pokok lembu kan. Jadi pokok-pokok lembu yang tanam ni tentulah dia manfaat dia, satu boleh digunakan oleh warga kita dan keduanya boleh menambahkan pengetahuan yang memang ada khasiat. So ini adalah beberapa kerana yang bagus dan saya ucapkan tahniah kepada semua pada pelajar yang tiba.